Semoga perjalanan aku mendaki Everest Base Camp 4 yang keempat. Let's go. Okey, sekarang ni aku berada dalam bas daripada Kuala Bandung menuju ke Salary, tau, tempat untuk hiking EBC. Perjalanan makan masa selama 12 jam nak sampai. Memang sumpah, ya Allah, sangat lama sekali. Apa benda lah nak buat dalam bas ni. Duduk sahaja, tak ada hiburan pun. Plus dengan ada aroma bawang lagi yang mencengkam pun. Memang tak tahulah apa nasib aku nanti. Memang smart way. Awal-awal gerak semuanya okey lah. Jalan raya yang cantik, smooth je. Sedap lah nak tidur time ni. Tapi benda tu kejap je, tak lama pun. Lepas tu jalan dia bertukar jadi macam planet Marikh sudah. Dengan pasir-pasir yang banyak, batu-batu yang banyak, sumpah bergoyang-goyang teruk, cok. Ini memang tak boleh tidur langsung aku time ni. Koyak juga aku. Dan sampai sudah aku di perhentian yang pertama untuk sarapan pagi. Yang macam ni lagi suasana R&R dia sangat-sangat antik sekali, tau. Pemandangan juga cantik sangat, berkabut. Nampaklah sikit-sikit gunung-gunung tersembunyi belakang tu. Masa berhenti pagi ni aku tak makan langsung, tau, disebabkannya pening kepala sangat, cok. Bas ni bergoyang teruk, tau. Takut-takut nanti kalau aku makan dalam perjalanan lagi membahayakan diri aku. Susah siapa nak jawab. Bas 12 jam ke Salary ni akan berhenti sebanyak 4 kali lah. Time sarapan pagi, tengah hari, petang, dan satu lagi suka hati driver nak berhenti kat mana. Untuk pergi ke Everest Base Camp ni selalunya lah orang akan ambil flight domestik ke Lukla. Sejam je perjalanan sampai sudah. Sangat-sangat lah cepat. Tapi harga je memang sangat-sangat mahal ya, Kuzi. Tak mampu aku tahu. Jadi aku pilih yang mampu. Aku ikutlah jalan darat yang lebih murah, naik bas selama satu hari ni dengan laluan dia yang Masya Allah sangatlah parah sekali. 2 kali 3 kali cong. Tapi tak apalah, yang penting sama-sama sampai juga nanti. Tapi ada bagus juga naik bas ni, yang kita boleh dapat menikmati keindahan alam yang indah, permai damai ciptaan Tuhan. Naik flight tak ada ni semua weh. Dapat tengok sungai juga. Lepas tu lalu lereng gunung. Tengok tu tak ada penghadang pula gunung-gunung ni, tahu. Kalau silap sikit debar ni jatuh langsung ketemu Tuhan kita orang. Dan akhirnya sampai sudah aku dalam pukul 5 petang ye. Tapi yang jadi masalah sekarang ni aku sampai ke tempat yang namanya Paplu, coy. Ya Allah, hai mana Salary ni weh. Rupanya Salary ni berhenti sebelum ni weh. Monyok terus aku time ni. Sumpah aku tertidur tadi macam wai. Pas aku tanya-tanya orang kat sini, diorang cakap jangan risau, ada juga jeep yang akan ke starting point ABC juga dari sini pukul 7 pagi. Terus aku senyum semula. Tak adalah monyok macam dari tadi kan. Malam ni aku akan bermalam dekat Paplu lah. Lalang dah terbabas kat sini kan. Tanya-tanya guest house ini, dapat jugalah bilik yang harga murah RM500 satu malam. Murah sangat, aku suka sekali tau. Malam tu aku baru makan. Satu hari perjalanan aku tak makan langsung macam wai. Bawa bekal sekali time ni. Sambal balado yang special diterbangkan khas daripada Malaysia. Time ni aku hanya order 2 putih nasi pinggan bersama dengan telur dadah. Kenyang sikit, makan banyak nasi. Sambil-sambil makan tu aku sembang menyembang lah juga, berkenalan dengan orang-orang ke sini, berkawan mengenali hati budi mereka masing-masing. Antara momen yang aku suka lah bila backpack seorang-seorang ni, aku tak sunyi tau. Aku akan jumpa kawan-kawan yang baru. Lepas settle makan, aku kemas-kemas solat. Lepas tu tidur awal lah, jumpa pula esok. Sebab aku nak bangun 7 pagi. Perjalanan hari pertama aku akan bermula esok mendaki Everest Base Camp. Jadi jangan lupa untuk bantu follow, like and share ya adik-adik. Bantulah saya nanti boleh sampai base camp sama-sama. Okey, jumpa lagi, bye-bye.